Kanak-kanak yang tidak berdaya sepatutnya selamat, tetapi sering menjadi mangsa kekejaman manusia. Tempat yang dijangka perlindungan, kadang berubah menjadi bahaya, menyingkap sisi gelap yang jarang dilihat, dan kenyataan pahit yang mengejutkan. Setiap tragedi mengingatkan kita bahawa ancaman sebenar kadang datang dari orang yang dipercayai melindungi mereka. Kisah-kisah ini membuka tabir kegelapan itu dan menekankan betapa pentingnya masyarakat sentiasa waspada serta menjaga keselamatan kanak-kanak dengan sepenuh hati. Nombor 5, Nurin Jazlin. Pada 20 Ogos 2007, Nurin Jazlin Jazimin, kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun, dilaporkan hilang selepas keluar seorang diri ke pasar malam berhampiran rumahnya di Wangsa Maju. Keluarganya segera membuat laporan polis, manakala media, sukarelawan dan NGO memulakan pencarian, berharap Nurin masih selamat. Tragedi terbongkar pada 17 September 2007, apabila mayat Nurin ditemui dalam sebuah beg sukan di tangga premis perniagaan di Petaling Jaya. Bedah siasat menunjukkan Nurin mengalami penderaan seksual dan fizikal, termasuk kecederaan akibat timun dan terung dimasukkan ke dalam kemaluan, yang menyebabkan rektumnya pecah serta jangkitan bakteria, menjadi antara faktor kematian. Keluarga pada awalnya tidak dapat mengenalinya kerana keadaan mayat yang teruk. Kes ini mengejutkan seluruh negara kerana kekejaman yang dialami Nurin. Polis mengklasifikasikan kejadian ini sebagai pembunuhan kanak-kanak dan masyarakat menawarkan ganjaran untuk membantu menangkap pembunuh. Liputan media menekankan kesedihan dan ketakutan yang dirasai masyarakat. Malangnya, identiti pembunuh tidak pernah disahkan atau didakwa secara rasmi, menjadikan tragedi ini salah satu kes kanak-kanak paling misteri dan menyayat hati di Malaysia. Tiada sesiapa yang disabitkan atas jenayah ini, meninggalkan persoalan besar dalam masyarakat. Kes Nurin Jazlin meninggalkan luka mendalam dalam ingatan rakyat Malaysia. Kekejaman yang dialaminya bukan sahaja meragut nyawa seorang kanak-kanak, tetapi juga merampas rasa selamat masyarakat ketika itu. Hingga hari ini, ketiadaan jawapan dan keadilan menjadikan kes ini simbol kegagalan melindungi kanak-kanak daripada jenayah paling kejam. Nombor 4, Adam Raikal. Bagi aku akan mak dia, aku kandungkan dia, aku lahirkan dia. Bagi anak. Pada 3 Julai 2018, bayi berusia 5 bulan, Adam Raikal Muhammad Sufi Naif, dihantar kepada pengasuhnya, Nur Akilah Abdul Rahman, 36 tahun, sementara ibu bapanya bekerja. Petang itu, ibu Adam menerima panggilan telefon daripada pengasuh, tetapi tidak dapat dijawab kerana sedang bekerja. Beberapa minit kemudian, ibu Adam mendapat mesej WhatsApp daripada pengasuh, menyatakan bahawa bayi itu telah diambil oleh seorang lelaki yang dikatakan bapa kepada Adam, tetapi kenyataan ini ternyata palsu. Keluarga segera membuat laporan polis dan pencarian besar-besaran dilancarkan. Tragedi sebenar terbongkar pada malam yang sama, apabila polis menemui mayat Adam dalam peti ais, dibalut dalam beg hijau dan kain lampin. Bedah siasat mengesahkan kematian akibat pendarahan otak dan retak tempurung kepala, menunjukkan bayi itu mengalami kecederaan fizikal serius di bawah jagaan pengasuh. Penemuan ini mengejutkan rakyat Malaysia dan menimbulkan rasa sedih yang mendalam. Suspek, Nur Akilah Abdul Rahman, ditahan dan didakwa atas menganiaya bayi sehingga menyebabkan kematian dan melupuskan mayat. Polis menyiasat secara teliti, dan pengasuh menunjukkan lokasi mayat di rumahnya. Kes ini menekankan risiko sebenar apabila kanak-kanak berada di bawah jagaan orang dewasa yang tidak bertanggungjawab. Pada 14 Februari 2019, Mahkamah Session Selayang menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun ke atas Nur Akilah.
Hukuman merangkumi kedua-dua kesalahan, termasuk denda dan khidmat masyarakat secara serentak. Mahkamah rayuan mengekalkan hukuman ini, sementara rayuan kedua-dua pihak dibatalkan. Tragedi Adam Raikal membuktikan bahawa bahaya boleh berlaku di tempat yang disangka paling selamat. Kes ini membuka mata masyarakat tentang risiko sebenar apabila kepercayaan dikhianati oleh individu yang diberi tanggungjawab menjaga nyawa kecil yang tidak berdaya mempertahankan diri. Nombor 3, Nur Aina Nabihah. Nur Aina Nabihah, 9 tahun, kanak-kanak yang maut selepas dipercayai didera oleh bapa kandung dan ibu tirinya menanggung azab sebelum maut. Dia dipercayai dipukul dengan tali pinggang yang biasa digunakan oleh tentera, ditendang dan dipijak sehingga terkencing. Selain pernah dipukul dengan... Pada malam 27 Januari 2018, kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun, Nur Aina Nabihah, ditemui tidak sedarkan diri oleh bapanya sekitar jam 11.30 malam. Walaupun diberi bantuan pernafasan CPR, mangsa disahkan meninggal dunia pada jam 12.30 tengah malam di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Bedah siasat mendedahkan mangsa mengalami kecederaan serius seperti buah pinggang rosak, usus koyak dan tulang rusuk patah. Polis percaya Aina didera dengan kejam oleh bapanya dan ibu tirinya. Dia dipukul, ditampar, disepak, dipijak, ditendang, malah dipaksa melakukan tekan tubi, sit up dan ketuk ketampi kerana kesilapan kecil seperti tidak membaca doa tidur atau tersilap mengaji. Barang-barang penderaan seperti kerusi, tali pinggang dan kononnya air jampi turut dirampas. Bapa dan ibu tirinya hadir di pengebumian dengan tangan bergari menyaksikan jenazah anak itu dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kepayang Fepar. Jiran melaporkan bahawa tubuh Aina kerap kelihatan lebam dan pernah memberitahu rakan-rakannya bahawa dia takut jika penderaan berterusan, dia mungkin mati. Kekejaman ini berlaku di rumah sendiri oleh mereka yang sepatutnya melindungi mangsa. Kes ini mengejutkan masyarakat dan menjadi peringatan tragis tentang perlunya pengawasan dan keselamatan kanak-kanak. Polis masih menyiasat suspek, tetapi kisah ini terus meninggalkan kesan mendalam terhadap emosi rakyat Malaysia. Kisah Nur Aina Nabihah adalah gambaran ngeri penderaan yang berlaku secara senyap di dalam rumah sendiri. Kekejaman berpanjangan yang dialaminya mengingatkan kita bahawa penderaan kanak-kanak sering tersembunyi di sebalik dinding dan hanya kepekaan serta tindakan pantas mampu menyelamatkan nyawa yang tidak berdosa. Nombor 2, Nur Muazzara Ulfa. Kematian adik Nur Muazzara Ulfa Muhammad Zainal kembali menyentap amarah masyarakat. Anak comel yang baru berusia 11 bulan itu menghembuskan nafas terakhir selepas dipercayai menjadi mangsa dera fizikal dan seksual ketika berada dalam jagaan pengasuh. Pada 7 November 2018, Nur Muazzara Ulfa Muhammad Zainal, lebih dikenali sebagai Zara, yakni bayi perempuan berusia 11 bulan, dibawa ke sebuah klinik dalam keadaan lemah dan tidak bermaya sebelum dirujuk ke hospital sedang. Pengasuh mendakwa Zara mengalami sesak nafas. Namun sebaik tiba di hospital, doktor segera mengesan kecederaan serius yang jelas tidak selari dengan alasan tersebut. 2 hari kemudian, Zara menghembuskan nafas terakhir. Bedah siasat membongkar kebenaran mengerikan. Kematian mangsa berpunca daripada trauma tumpul di kepala akibat hentakan kuat, selain kesan penderaan seksual. Penemuan ini mengejutkan petugas perubatan dan mencetuskan siasatan pantas, dengan kes diklasifikasikan sebagai pembunuhan kejam terhadap bayi. Siasatan membawa kepada Hazmi Majid, suami kepada pengasuh Zara. Pada hari kejadian, Hazmi berada di rumah dan menawarkan diri untuk memandikan Zara, satu tindakan yang kelihatan biasa, tetapi berakhir sebagai detik paling gelap dalam hidup bayi itu. Ketika itulah dia melakukan penderaan seksual dan menghentak kepala Zara ke permukaan keras, menyebabkan kecederaan dalaman yang membawa maut. Di mahkamah, Hazmi mengaku bersalah atas pertuduhan penderaan seksual dan dijatuhi 13 tahun penjara serta 12 sebatan. Bagi pertuduhan membunuh, Mahkamah Tinggi memutuskan perbuatannya dilakukan dengan niat dan kekejaman melampau, meninggalkan tiada ruang simpati atau kompromi. Pada 20 Ogos 2021, Hazmi dijatuhi hukuman gantung sampai mati dan semua rayuan ditolak, termasuk oleh Mahkamah Persekutuan pada 2 Julai 2024. Kes Zara kekal sebagai simbol kegagalan sistem melindungi kanak-kanak dan satu peringatan pahit bahawa ancaman paling berbahaya bukan datang dari orang asing, tetapi daripada orang yang diberi amanah untuk menjaga mereka.
Nombor 1. Zain Ryan. Tiada sebarang unsur penderaan fizikal dikesan pada badan kanak-kanak autisma Zain Ryan Abdul Matin yang mayatnya ditinggalkan di anak sungai berdekatan apartmen idaman Damansara Damai, Petaling Jaya, Selangor Rabu lalu. Pada 5 Disember 2023, Zain Ryan Abdul Matin, kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun yang menghidap autisme, dilaporkan hilang ketika bermain berhampiran rumahnya di apartmen idaman Damansara Damai. Ibu bapa dan penduduk setempat segera memulakan pencarian, tetapi malam itu, harapan bertukar menjadi kebimbangan apabila tiada tanda tentang keberadaannya. Keesokan malam, kira-kira jam 10 malam, mayat Zain ditemui di anak sungai berhampiran blok rumahnya, 200 meter dari kediaman. Bedah siasat mendedahkan kecederaan pada leher dan tubuhnya yang konsisten dengan jerutan, serta trauma akibat pergelutan, menafikan kemungkinan mati lemas biasa. Polis segera mengklasifikasikan kes ini sebagai pembunuhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Siasatan awal mendapati hanya seorang individu dipercayai terlibat dengan bukti pergelutan pada tubuh mangsa. Pasukan forensik mengumpul bukti DNA, rakaman video dan keterangan saksi, tetapi identiti pelaku utama masih belum diumumkan. Polis percaya Zain dibunuh di lokasi lain sebelum jasadnya dibawa ke anak sungai. Pada Mei 2024, ibu bapa Zain, Ismanira Abdul Manaf dan Zaim Ikhwan Zahari, ditahan bagi membantu siasatan pengabaian. Perbicaraan bermula Februari 2025 dan pada 31 Oktober 2025, Ibu Zain disabit bersalah atas pengabaian dan dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun, manakala bapa mangsa dibebaskan. Rayuan difailkan Januari 2026, sementara siasatan pembunuhan utama masih berjalan, menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap keselamatan kanak-kanak. Tragedi Zain menggugat emosi seluruh negara. Seorang kanak-kanak yang tidak berdaya menjadi mangsa kekejaman manusia, membuktikan bahawa ancaman paling bahaya kadang-kadang datang dari orang yang dipercayai memberi perlindungan. Kisah ini menjadi peringatan tragis bahawa keselamatan kanak-kanak mesti sentiasa diutamakan, terutamanya mereka dengan keperluan khas, dan bahawa masyarakat tidak boleh berdiam diri apabila nyawa anak-anak dipertaruhkan. 5 kes pembunuhan kanak-kanak di Malaysia ini menjadi bukti gelap betapa nyawa yang paling tidak berdaya sering terdedah kepada kekejaman manusia. Setiap tragedi ini adalah peringatan pahit bahawa kanak-kanak memerlukan perlindungan kita sepenuhnya. Ancaman mungkin datang dari tempat yang kita rasa selamat, dan setiap pengabaian boleh membawa kesan yang tragis. Kita semua bertanggungjawab untuk memastikan mereka dijaga, dilindungi, dan keselamatan mereka menjadi keutamaan yang tidak boleh diabaikan.